Tolong ingat baik-baik. Orang yang sesat di dalam hutan, tolong dengar baik-baik. Ini petua. Kita bila kita masuk di dalam hutan, kita sesat. Sesat macam mana? Sesat bila kita berjalan je pusing-pusing main, tang tu kita jumpa. Ambil pun akhirnya kita ambil kolok ke parang ke, kita tanda kayu pokok tu. Lepas tu kita jalan. Jalan pusing-pusing, di situ kat kita jumpa. Tak kepelik. Siapa yang pernah jadi macam tu? Yang pernah pergi hiking gunung ke, masuk dalam hutan rimba. Siapa-siapa yang pernah berlaku macam tu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baginda bagi salam. Siapa yang pernah lalu macam ni? Saya banyak orang kenal. Apa saya? Allah, banyaknya. Saya pernah. Banyaknya. Elok belajar petua ni. Saya. Kan? Belajar. Macam ni tuan-tuan. Saya pernah sesat macam tu. Jadi, saya ambil parang, saya tetap pokok tu. Kemudian saya jalan lagi. Jalan-jalan saya jumpa pokok tu juga. Pokok tu lah juga saya jumpa. Macam mana nak buat? Dengar baik-baik orang mana yang sesat di dalam hutan. Baik. Kenapa kita sesat di dalam hutan? Selalunya kita akan dilindungi oleh mata kita, akan dilindungi oleh makhluk halus. Tak kira jin tanah ke, hantu rimba ke, apa semua, dia akan lindung mata kita. Kita pusing-pusing ke situ juga. Sedangkan orang cari kita pun tak jumpa dah. Waktu tu tak jumpa dah. Baik. Bagaimana rahsia atau petua nak buka mata kita supaya tidak dilindung oleh makhluk halus tadi? Dengar petua dia mudah aja tuan-tuan. Mudah sangat-sangat. Belajar baik-baik. Macam ni cara dia. Tuan-tuan tak payah baca doa panjang-panjang. Jampi ke doa ke apa, tak payah baca panjang-panjang. Saya tanya tuan-tuan sesat tu lah. Yang tuan-tuan sesat tu, ada tak tuan-tuan baca ayat kursi ke apa ke, jumpa tak jalan? Saya tanya. Ni, itu doa tadi salah tuan-tuan baca. Yang sesat tadi kan. Ada tak tuan-tuan baca ayat kursi ke doa ke, terbuka mata ke, nampak jalan? Kalau tak jumpa, ambil betul saya. Macam ni. Saya macam ni. Tuan-tuan cari di tanah. Masa tuan-tuan jalan tu, tuan-tuan nampak taik cacing. Taik cacing nombor satu dah. Taik cacing. Taik cacing ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jalan, nampak sesat. Kita sesat. Kita tak tahu jalan, tak tahu dah punca dah. Kita dah azan, kita dah doa, kita dah habis dah ilmu apa, kita mentera guna apa kita guna, tak jadi, tak berjaya. Lepas tu macam mana kita nak buat? Tuan-tuan cari taik cacing. Taik cacing tadi tu, tuan-tuan jangan ambil dengan tangan. Ni petua tuan-tuan, bukan doa, petua sahaja. Taik cacing tadi jangan ambil dengan tangan. Tuan-tuan ambil dengan kaki ni. Ibu jari kaki. Minta maaf bukan saya ajar ya. Saya tunjuk kaki bukan saya ajar. Bukan saya tunjuk ajar ya. Kan? Saya tunjuk ni. Ibu jari kaki. Tak kisahlah kanan ke kiri. Tuan-tuan ambil jari ni. Tuan-tuan letak di taik cacing tadi tu. Ingat. Letak di taik cacing tadi. Kemudian tu angkat posok mata ni. Buat. Tuan-tuan buat tuan-tuan. Saya buat tengok tuan-tuan. Sekali lagi tuan-tuan, tentu akan nampak jalan. Pelik tak? Kalau kita nak beri petua, kenapa taik cacing tu kita gosok di mata kita, jalan kita terbuka, kita nampak jalan tu balik. Ni habis tiap dah. Kita dah baca kursi, kita dah azan, kita dah buat apa, semua dah buat dah, tapi tak jumpa jalan. Akhirnya teringat petua saya bagi tu. Dia pun ambil cacing, gosok mata dia dengan ibu jari. Lepas dia gosok ibu jari, dia ternampak jalan tu balik. Cari-cari jumpa jalan, boleh balik ke rumah. Hanya sekadar pertua sahaja. Terima kasih bagi saya. Baik. Kenapa taik cacing menjadi begitu hebat pada waktu tu? Ini yang kita nak tahu. Sebab taik cacing ni tuan-tuan. Orang nak cerita lagu ni lah. Senang saya kata macam ni lah. Orang kalau ada luka, kan? Nak dengar cerita kan luka. Orang kalau ada luka, tuan-tuan ambil taik cacing, gosok tempat luka, darah yang keluar tu berhenti darah. Taik cacing tadi tu, berhenti darah tu, taik cacing tadi. Dahsyat tak dahsyat? Taik cacing tu. Kan? Kemudian, orang kalau kena sengat dengan temingat ke tebuan ke apa ke ikan keli ke, ambil taik cacing tu, gosok tempat yang kena sengat. InsyaAllah, hilang rasa sakit dah tu. Hebat taik cacing tu, rahsia dia. Baik. Dan orang kalau kita tengok, orang kebal. Bukan kalau ikut orang kebal. Babi. Bukan saya kata korang babi kan? Bukan aku ajak babi. Babi yang mana? Babi tunggal. Yang kita tembak tak masuk. Jadi apa nak buat? Kita ambil apa yang taik cacing tu, kan? Sapu dekat dengan dia punya lubang laras tu, kita tembak. InsyaAllah masuk babi tadi tu. Baik. Yang seterusnya orang kebal. Kita tetap tasuk. Ambil taik cacing tu, sapu dekat mata golok, mata parang. Pergi tetap. InsyaAllah masuk orang tetap yang kebal tadi tu. Jadi pelik tak? Apakah sebab taik cacing tu jadi macam tu? Orang pekan tak pernah nampak taik cacing no? Betul juga lah.
Orang mana tak pernah nampak taik cacing? Kan?